Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Ini dia geng, blender nampak eksklusif tapi harga rakyat marhen je geng. Blender daripada brand Russell Taylor didatangkan dengan dua jenis blender, iaitu blender basah dan blender kering. Yang kering ni kita boleh blend gula, cili kering, kacang geng. Yang basah ni biasalah ais pun dia boleh blend geng. Dalam kotak ni dia telah disertakan kad waranti geng. Just scan je QR code dekat kotak tu. Okey, dah boleh register geng. Okey. Dengan kuasa 300 watt bila tajam, blender ni boleh menghancurkan macam-macam bahan masakan untuk hasil yang lebih halus. Nak cuci pun senang geng. Okey, boleh muat sampai 1750 liter. Okey, button on dia ada nombor 1, 2 dan serta ada P. Apa tu P geng? P tu kita boleh force dia geng. Okay, dia akan berpusing sekejap dan akan berhenti bila kita lepaskan butang tu. Ia dapat membantu tahap pemotongan bahan yang lebih keras dan kasar lah. Okay, tanpa terlalu banyak menghancurkan bahan tersebut. Okay, so apa lagi geng? Ni dia. Okay, benda bila dia stainless steel. Okay, yang penting geng, benda ni BPA free. Tu 100,750 liter maksimum. Memang jug ni nampak besar geng. Blender ni nampak besar. Okey, harga murah. Okey. Harga murah tapi nampak besar geng. Mampu milik harga dia. Tu daripada brand Russell Taylor. Yang penting dia punya pencucuk dia tu ada 3 soket. Kalau kita just pusing P tu, kita boleh handle untuk kisaran yang lebih halus ataupun kasar. Kalau yang 1 dengan 2 tu, kita tak boleh kontrol lah. Tapi kalau yang P tu, yang force tu, kita boleh kontrol. Okay geng, so inilah dia. So siapa nak beli geng, harga dia murah. Okay, boleh bagi hadiah perkahwinan. Okay, cek dekat link sekarang geng. Assalamualaikum, bye bye.